Nak bawa bini aku pergi mana? Kata pergi ofis. Kata pergi ofis. Sekarang pergi mana? Sekarang nak pergi mana? Ha? Okey, sekarang kita dah pusing dekat sini. 5 kali dah kot pusing-pusing ni. Dia tak nak berhenti. Dia takut laki ni kena pukul. Dia tak nak pusing. Dia tak nak berhenti langsung. Ni baru dia nak berhenti. Nice. Dia nak berhenti. Mantap. Kita pergi balai polis. Jom pergi balai polis. Cik, itu isteri saya. Laki ni saya dah buat report polis. Saya kata jangan dekat dengan isteri saya. Ada report polis, kita check report polis nanti. Saya dah bagi tahu dia dah. Jangan bawa bini saya lagi. Alright. Nice. Okey. Jangan bagi dia lepas ni, takut dia lepas pergi mana pula.